Bilakah akan berakhirnya kesengsaraan umat Islam di Palestin? Okey. Umat Islam di Palestin ini sangat-sangat istimewa. Nampak? Kita ingat kita istimewa dah. Istimewa dia lagi. Kerana mereka lah sekarang yang paling ramai dapat orang yang menjamin syurga. Setiap seorang yang mati syahid berperang dengan rejim Zionis Israel dapat bawa keluarganya 70 orang masuk syurga. Kata ulama, 70 orang ni yang tak boleh masuk syurga. Kalau keluarga dia yang memang masuk syurga dah, tu tak termasuk. Makna ramanya atas orang mati syahid, keluarganya boleh masuk syurga. Sebab itu orang Palestin bila dapat khabar anak dia, anak saudara dia syahid di Israel, mereka akan buat jamuan bergembira. Kerana anak mati. Faham lagi? Kita marah ke anak pergi ngaji pondok, takut anak lapar tak ada CJ. Pelik kita ni tak? Anak nak ngaji pondok, sedih tak apa. Jadi limpah ngaji pondok tak ada CJ, susah nak akan ke darah. Pelik kita ni. Orang Palestin, anak dia terbunuh perang dengan Israel, dia buat kenduri, sembelih lembu, sembelih unta. Buat apa? Seronoknya buat apa? Boleh syurga. Bukan anak yang mati je syurga. Anak beranak dia 70 orang Nabi sebut dalam hadis sahih. Faham tak? Jadi kalau kita kata penderitaan sebenarnya tak derita sangat. Kita sebenarnya lebih derita. Kita dengan macam-macam, dengan LGBT, dengan kedaruh harap, dengan dok dengar tikus semayang, dok kena pintu sejik, kita lebih sengsara. Jadi Allah beri kemuliaan orang Palestin, mereka dapat merasai nikmat yang paling sedap. Apa nikmat yang paling sedap dalam dunia ini? Mati syahid. Kalau orang tanya kita, jawapan dia ialah mati syahid. Nabi kata orang yang mati syahid ni, dia minta dengan Allah nak hidup sekali lagi, nak rasa sekali lagi mati. Pasal hak mati baru ni sedap sangat. Faham lagi? Sebab tu orang rindu pada syahid. Okey? Jadi kalau pertanyaan berupa fitrah manusia, memang kita anggap mereka sengsara. Bilakah akan habis? Tidak akan habis. Itulah ujian Allah. Allah angkat martabat orang Palestin ini. Allah sangat kasih pada mereka, dilebihkan bala kepada mereka. Sebab orang yang paling banyak dapat musibah, tanda orang yang paling banyak dapat kasih sayang Allah. Dari hadis Nabi, asyadul bala al-anbiya. Orang yang paling banyak Tuhan bala kan? Para Nabi. Tanda Tuhan paling sayang. Okey? Terbit Imam Mahdi, barulah klimaks kekalahan Yahudi seluruh dunia. Dan insya-Allah akan terbit bila-bila masa. Nasihat saya, jangan sebut dengan tahdid dengan nama tahun. Salah pada sisi syarak. Jangan sebut 2024, 2037, jangan. Tak. La ya'lamul ghaiba illallah. Tak tahu yang gaib melainkan Allah. Insya-Allah.